kita belajar nilai wang. Pemadam tak adalah. Nak kena beli ni. Pemadam ini bernilai 5%. Cukup tak duit saya? Saya ada 3% dan saya ada 1% Jumlahnya 5% lah. Cukup untuk beli satu pemadam. Kawan-kawan, duit 5 sen pun bernilai tau. Boleh beli pemadam. Gabungan 10 keping 5 sen akan dapat jumlah 5%. Adik, Ya, Mama. pergi belikan air kotak besar. Duitnya mana? Ambil ni. Okey, Mama. Air kotak ni RM8. RM1, RM2, RM3 dan RM5. Jumlahnya RM8. Cukup duit saya ni. Kawan-kawan, selain gabungan wang kertas tadi, gabungan RM1 boleh diperolehi dari duit shilling. Gabungan 2 keping 50 sen jumlahnya RM1. Untuk dapatkan RM3, kena ada 6 keping shilling 50 sen.